Sekarang ni saya nak tunjukkan cara untuk kita setting alarm alarm jam ni. So sekarang ni pukul 2.45. Untuk pergi kepada mode alarm, kita tekan mode, dia bunyi okey. Ini alarm. Alarm ni dia masih tidak on lah, dia masih off. Jadi untuk kita onkan dia, kita tekan button adjust, dia bunyi. Okey, nampak tak dia bunyi? Okey. Kalau kita perasan dia bunyi, tutup. Okey, kita tengok bahagian alarm satu ni dia tak ada apa-apa, maksud dia tak ada tanda. So bila kita tekan button alarm, maksud dia dah ada keluar tanda petak tu kan. So maksud dia alarm tu dah ada. Bila alarm dah ada, pukul 12 malam ni dia akan bunyi lah. Okey, kalau kita tekan lagi, nampak tak SNZ atas tu? Okey, pertama tekan bawah ni alarm 1, tekan sekali lagi snooze dah berfungsi. Kita tekan sekali lagi, dia dah dua-dua tak ada. Maksud dia dua-dua tak ada, snooze tak ada, alarm tak ada. Jadi untuk kita setting alarm kita tekan button mode lama. Sorry, silap. Okay, semula kita pergi ke alarm tadi. Kita tekan button adjust lama. Tekan button adjust lama. Okay, pukul 12. Sorry, 12 bergerak. Jadi kita nak ubah kepada waktu 6 pagi katakan. 6 pagi. 7 pagi ke? Okay, kok. Sekarang ni siang hari kita pergi balik kepada 6 pagi. 6 pagi. Okay. Lepas tu kita nak 6.30. Tekan mode. Pilih start. Tekan start. Tekan lama biar dia gerak. Ok, 6.30. Dah. So, tekan mode dah. Dah So, dah settle. Jadi, pukul 6.30 pagi dia akan bunyi lah. Alarm akan bunyi. So, bila kita dah settle ni, kita tekan ni. Ok, snooze pun ada. Kalau kita tak nak snooze, tekan balik, kita tekan alarm je. Itu tu alarm 1. Untuk alarm 2 kat sini. Alarm 2, alarm 3, nampak tak? Di sebelah ni ada alarm 1. Ok, 2. Tengok yang bawah kosong ni ada 2, 3, 4, 5. Ni ialah kosong-kosong ni ialah SIG. Okey, bila bahagian kosong-kosong ni kita nak aktifkan SIG. Okey. Alright. So aktifkan SIG, kita tekan button ni. Nampak simbol loceng atas tu. Okey, simbol loceng atas tu. Tekan, dia hilang. Tekan lagi, dia keluar. So bila simbol loceng tu ada pada jam di sini, di atas ni simbol loceng ada, maksud dia setiap jam pukul 10, pukul 11, pukul 12 jam akan bunyi. Titik. Maksud dia ada signal setiap jam. Jadi kita biarkan dia on lah. Jadi settle. Ni timer. Ni stopwatch. Itu time. So daripada timekeeping mode kita ni, kita boleh rumuskan bahawa jam kita ni ada alarm 1 berbunyi, ada signal setiap jam. Tapi tak ada snooze. Okey. Jadi macam mana kita nak aktifkan snooze? Okey, pergi alarm. Okey, kita pergi kepada alarm 1 lagi, alarm 1. Tekan atas ni. Okey, nampak tak ada snooze, ada SIG. Semua ada. Alarm ada, snooze ada, signal start jam ada. So kita back. Okey. Alright, itu je. Okey, itu sahaja untuk setting alarm dan setting snooze, setting SIG.